مرحبا يا ربيع مرحبا شهر الأنوار مرحبا يا شفيع بالرحمة والأنوار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Al-Mutahidah buat exhibition dekat Surau Al-Hidayah Taman Seri Puchong lagi. Hari tu program lain. Hari ni program Maulid Rasul. Okay. Sempena Maulid Rasul ni, setiap kali Rabiul Awal menjelma, kita diingatkan tentang insan agung yang membawa rahmat ke seluruh alam, iaitu Nabi kesayangan kita. Siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Okay. Hari ni kita bersama dengan adik Irfan Hadif. Okay. Adik Irfan. Okay. Adik Irfan, hari ni saya nak tanya sikit tentang pasal maulid ni. 3-4 soalan. Dah ready belum? Dah. Okay. Dah ready. Kita boleh pilih soalan. Boleh pilih soalan. Bismillah. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ambil. Sabut-sabut. Okay, baca. Soalan yang pertama. Apakah nama isteri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okay, siapa nama isteri pertama baginda? Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah. Pernah dengar dekat sirah, tentang sirah-sirah? Nah. Habis tu selain sirah, dengar kat mana lagi? Ceramah. Okay. Okay, yang kedua. Soalan yang kedua. Ambil, sabut. Okay, baca soalan yang kedua. Siapakah sahabat pertama yang memeluk Islam daripada kalangan wanita? Dia bukan sahabat tau. Dia siapakah wanita pertama yang memeluk Islam? Okay, siapa dia? Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah. Okay. Boleh ambil soalan yang ketiga? Apakah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap jiran? Okay. Yang kita tahu akhlak Nabi ni semua positif-positif kan. Baik-baik. Tak ada pun yang negatif. Betul tak? Okay. Apakah akhlak Nabi dengan jiran? Mesti lah positif kan? Apa akhlak dia? Dia sangat menghormati jiran dan membuat baik kepada jiran. Okay. So Nabi tak pernah macam hianat jiran lah kan? Betul tak? So kalau kita hormat jiran, jiran pun senang kat kita, dia happy dengan kita. Betul tak? Okay. Soalan yang terakhir ni. Apakah nama masjid pertama yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas hijrah? Okay, apa nama masjid tu? Masjid Qubah. Pernah tengok masjid tu? Tak pernah? Okay, nanti boleh search dekat, ada phone kan? Search, lepas tu boleh tengoklah masjid tu macam mana. Okay? Okay, dah habis quiz bersama adik ni. So, sebelum habis, kita orang nak sama-sama selawat. Nak dengar? Jom. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay. Terima kasih kerana menonton. Semoga cinta kita kepada Rasulullah ni makin mekar. Bukan dekat maulid ni je, tapi sepanjang hayat kita. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Inilah bulan dinanti-nanti oleh semua perindu Nabi.